Siapakah yang menikahkan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawapannya, individu yang menikahkan Sayyidatina Khadijah adalah Pakcik Khadijah. Nama Pakcik Khadijah adalah Amru bin Asad, adik-beradik kepada Khuwailid bin Asad. Ini bermakna wali yang menikahkan Sayyidatina Khadijah adalah Pakcik Khadijah sendiri. Ketika berkahwin, ayah Sayyidatina Khadijah telah wafat pada sebuah peperangan, iaitu peperangan Fijar yang berlaku sebelum berlaku peristiwa perkahwinan tersebut. Ketika mana Nabi Muhammad SAW bekerja dengan Khadijah sebelum berkahwin, yang menemani Nabi bernama Maisarah, iaitu seorang lelaki budak suruhan Khadijah. Kemudian, Sayyidatina Khadijah telah meminta sahabatnya yang bernama Nafisah binti Munayyah untuk bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dan melamar untuk Khadijah. Ketika mana Nabi bernikah dengan Khadijah, Nabi telah ditemani dengan pakcik baginda iaitu Abu Talib, dan Hamzah pergi bertemu dengan pakcik Khadijah, Amru bin Asad, untuk berkahwin. Ikuti siri 30 hari, 30 kuis sirah Nabi Muhammad SAW bersama Nomad Schooling Udemy, Cikgu Yakzan, Guru Pengembara Sirah. Assalamualaikum.